Tak kira warna kulit kita, tak kira agama kita, kita adalah warga negara Malaysia yang setia pada negara kita. Kita akan berjuang habis-habisan untuk memastikan bahawa tidak ada sesiapa pun yang boleh menodai kemerdekaan yang telah dicapai oleh kita. Kita datang dari pelbagai kumpulan etnik dan agama, tetapi dalam hal menunjukkan kesetiaan kita kepada negara Malaysia, kita adalah satu bangsa, bangsa Malaysia yang bersatu padu di bawah jalur gemilang kita ini. Saya berbangga bahawa sambutan Hari Kemerdekaan kita bermula dengan kibaran jalur gemilang ini. Ini berarti bahawa dalam tempoh hinggalah kepada 31 Ogos dan seterusnya pada 16 September, kita akan menyemarakkan semangat cinta kepada negara kita dengan kita mengibarkan jalur gemilang di mana saja yang boleh kita lakukan. Kita maju dan kita berjaya kerana selama 55 tahun kerajaan telah menepati janji kepada rakyat. Kita menjanjikan sebuah negara yang akan melalui proses transformasi daripada sebuah negara pertanian kepada sebuah negara industri. Dan kini kita bercita-cita melonjakkan negara kita sebagai sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi. Jadi dalam masa 55 tahun, banyak janji yang kita telah tepati. Dan kita akan pastikan kalaulah bapa-bapa yang telah mengasaskan negara kita, yang telah berjuang untuk memerdekakan negara kita dengan jerih payah, dengan darah mereka sendiri, kita sebagai generasi pengikutnya tidak akan mempersia-siakan, malah kita akan berjuang habis-habisan untuk memastikan bahawa tidak ada sesiapa pun yang boleh menodai kemerdekaan yang telah dicapai oleh kita.